Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Okey, hari ini berjumpa kembali kita dengan saya Cikgu Nur Sheila binti Makno daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Okey, hari ini teacher akan menunjukkan kepada awak semua bagaimana kita hendak membina sudut, hendak membina suatu lokus yang berasal daripada suatu titik. Okey, benda pertama yang teacher nak awak fokus sekarang ni, cuba awak tengok dekat skrin bagaimana saya nak membentuk bulatan daripada suatu titik. Okey, cuba kita tengok dengan jelas. Okey, benda pertama yang saya nak awak buat ialah tolong pastikan awak tanda titik tersebut. Nampak tu? Teacher tanda titik tersebut dengan jelas. Okey, titik tersebut awak tanda. Okey, awak nampak tak yang warna merah tu? Okey, itu adalah titik yang perlu awak buat dulu sebelum kita membina bulatan. Okey, titik tersebut mestilah jelas. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Okey, tengok nah. Okey, kemudian kita akan ukur 5 cm. Okey, ukur 5 cm untuk bukaan jangka lukis. Okey, cuba tengok. Okey, sebelum tu, alright, saya nak awak pastikan dulu sebelum awak melukis. Okey, saya berhentikan dulu slide kat sini. Okey, sebelum kita melukis lokus tersebut, teacher nak awak pastikan peralatan yang digunakan tersebut ada dengan awak. Pertama sekali, awak perlu ada jangka lukis. Tak ada jangka lukis, macam mana kita nak buat bulatan? Dan yang kedua, awak perlu ada pembaris. Kenapa kita perlu ada pembaris? Pembaris ni untuk kita buat jarak. Okey, sebelum kita melukis bulatan, awak perlu meletakkan jangka lukis awak dekat pembaris awak tu untuk kita buka bukaan 5 cm. Nampak tak tu? Okey, bukaan 5 cm dan kemudian pastikan pensel yang digunakan janganlah terlalu tumpul. Tumpul sangat nanti tak cantik awak punya lokus tu. Okey, now kita sambung. Cuba awak tengok. Okey, lepas awak menggunakan jangka lukis, okey, kita pastikan kita buka pembukaan tu 5 cm. Nampak tu? 5 cm. Accurate. Saya tak nak lebih, saya tak nak kurang. Sebab bila kurang jadi tak betul lah, tak ikut soalan yang diminta. Okey, lepas awak mengukur 5 cm, okey, tengok apa yang berlaku. Okey, teacher akan buat satu putaran lengkap. Okey, kalau kita tengok satu putaran lengkap ni, maksudnya, okey, satu putaran lengkap yang mana ianya, okey, sekejap Alright. Daripada 5 cm ni, okey, saya dah ukur 5 cm. Okey, seterusnya saya buat satu putaran lengkap. Okey, putaran lengkap. Okey, jadi kita nampak tak? Okey, maksudnya bila soalan minta awak buat pembinaan lokus yang mana kita telah menandakan titik tersebut. Jadi, lokus yang akan terbentuk ialah sebuah bulatan. Nampak je jari tu 5 kan? Okey, cuba tengok. Jari tu 5 cm. Okey, nampak? Yes, nampak? Cantik kan bulatan tu? Bila kita ukur dengan betul, dengan tepat, kita akan dapat bulatan yang solid, yang cantik, yang mana degree dia adalah 360. Okey, seterusnya cuba tengok. Okey, nampak? Okey, kemudian kita dah ukur betul, kita letak tepi. Kemudian apa yang berlaku selepas ni? Alright, kita nak tengok betul atau tak. Okey, nah, cuba tengok. So, kita boleh simpulkan kat sini bahawa satu titik yang sentiasa bergerak dengan jarak yang sama dari suatu titik tetap akan menghasilkan suatu bulatan. So, lepas ni murid-murid sekalian, teacher tak mahu awak confuse. Okey, yang mana daripada garis AB ataupun tak, tolong faham key point yang ada kat sini. Bila bulatan tersebut, lokus tersebut diminta untuk dibina, pastikan ayat awak berpadanan dengan lokus yang dibina. Jadi saya ulangkan, saya tegaskan kat sini, bila kita ingin membuat suatu bulatan, ayat tersebut yang boleh awak jadikannya sebagai key point ialah titik tersebut dibina, kita bina titik, kita buka ukuran 5 cm tersebut dan kita bina suatu bulatan 360 darjah.
Okey, teacher harap awak jelas dengan penjelasan saya. So, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okey, terima kasih.